Bismillahirrahmanirrahim. Allah bersama millennial. Jangan kecam aku. Stick the orange in a glass and slice the peel all the way around. Mari kita cuba. Oren, cawan, sudu, pisau, olive oil. 1, 2, 3, 4, 5. Aku ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Nampak macam aku boleh berjaya. And then, sudu. Susah. Hancurlah jadinya kat aku. Nampak senang. Aku memang mudah tertipu. Okay. Tarik dia. Moment of truth. Tak jadi. Macam jadi jus je. Aku potong banyak sangat. Dia dah kena makan. Tak apa. I came prepared. Aku dah lagi 4 biji. Dalam video tu sudu tu bukan main smooth lagi. Dia tak loose pun. Nipu lah video ni. Marah. Ha. Tak ada. Dia punya tu. Nampak? Dah lopong. Third attempt. Jangan kecam aku. Aku makan tau oren ni. Sekejap lagi. Tak ada. Tapi dia macam ada sikit. Dia punya sumbu tu pendek je. You know what? Aku nak try. Tuang olive oil. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah aku terletak minyak sangat banyak? Sebab aku dah tahu teknik, cara dan dia punya trik. Tak ada tu. Aku rasa dia kena limau yang bila kau picit dia still keras. Yang ni ada few yang macam lembik. So dia berair. Pusing-pusing tu susah. Give up. Bye.